Hari ni kita kena selesaikan cabaran ni. Saya berani. Jom mula. Mari kita masuk terowong gelap ini. Geraklah, jangan takut, saya ada. Kita tunduk dan jalan perlahan. Baik. Saya letih. Sedikit lagi. Kita hampir berjaya. Kita berjaya. Cabaran besar Abid jadi mudah bila kita bersama. Cabaran besar Abid memang paling best. Kelabu, jom kita panjat bukit tu. Tinggi tu, tapi jom cuba. Alamak, licin lah. Pegang kuat-kuat, kita buat sama-sama. Jangan putus asa. Sikit lagi je. Yeay, kita berjaya. Cabaran besar dah jadi kecil. Rupanya kalau bersama, semua jadi mudah. Betul tu, sahabat selamanya. Terima kasih semua. Kalau korang suka, buat tengok konten seterusnya. Nana, tengok bukit tu. Jom kita panjat. Wah, tinggi tu. Nana takutlah, Fifi. Alhai, Nana dah penat. Jangan putus asa. Kita buat perlahan. Fifi tempat Nana. Licinlah. Pegang tangan Fifi. Kita kuat sama-sama. Yeay, kita berjaya. Nampak tak? Kalau berani cuba, mesti boleh. Terima kasih Fifi sebab bagi semangat. Sama-sama. Sahabat tak pernah tinggalkan kawan. Kalau korang nak video macam ni, jangan lupa komen tau. Bye. Jom panjat bukit tu. Tinggi sangatlah. Abid takut. Kaki Abid menggigil. Jangan risau, Abid ada. Abid rasa nak turun balik. Kalau kita berhenti sekarang, kita takkan tahu pemandangan di atas. Pegang tangan Abid. Kita naik sama-sama. Baiklah, Abid cuba. Wah, cantiknya. Nampak? Cabaran besar jadi kecil bila kita berani. Terima kasih penonton. Kalau korang suka, boleh komen seterusnya.